Usul khas LBS Bina Group Berhad untuk pemerolehan hak pembangunan bernilai 1.216 bilion ringgit di kuasa Damansara telah diluluskan pada mesyuarat agung luar biasa EGM syarikat itu. Menariknya, hanya seorang pemegang saham bertindak menolak resolusi tunggal tersebut dengan pegangan sekadar 4,000 unit saham. Undian itu menyebabkan usul gagal mencapai kelulusan sebulat suara, namun tetap meraih sokongan hampir mutlak, iaitu 99.9995% melibatkan lebih 810 juta saham. Resolusi ini melibatkan pemerolehan hak pembangunan 11 lot tanah pegangan bebas berkeluasan 78 hektar. EGM tersebut diadakan di Plaza Seri Setia, Petaling Jaya pada 5 Disember 2025 dengan kehadiran 128 pemegang saham selaras dengan notis pemberitahuan awal bertarikh 20 November. Usul berkenaan membabitkan pembelian hak pembangunan daripada Kuasa Land SDN Berhad serta 4 syarikat berkaitan iaitu Kuasa Development 5, 6, 8, 9 dan 10 SDN Berhad. LBS merancang pembangunan perumahan bercampur di kawasan strategik Kuasa Damansara sekaligus mengukuhkan kedudukan dalam perbandaran utama Lembah Kelang. Harga pembelian tanah yang asalnya berstatus pertanian itu ditetapkan pada 1.216 bilion ringgit. Nilai tersebut dilihat adil dengan situasi kadar pasaran hartanah semasa di Selangor.